Hai, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kalau anda penerima bantuan khas Sarawak atau SKAS dan anda tengah panik sekarang, tarik nafas panjang-panjang. Anda mungkin rasa pelik sebab fasa pertama hari tu masuk lancar je kan? Tapi bila semak untuk transaksi fasa kedua, tiba-tiba keluar perkataan fail. Kita faham situasi ni. Jadi, sesi penerangan hari ini memang khas untuk bantu anda faham apa sebenarnya yang berlaku dengan tenang, langkah demi langkah, berpandukan maklumat rasmi. Bahagian pertama, kenapa transaksi SKAS gagal? Memahami situasi semasa. Kalau anda tengah hadapi benda ni, ketahuilah yang anda tak keseorangan. Beribu-ribu pengguna lain pun tengah laporkan masalah yang sama. Perkara paling penting yang anda kena pegang sekarang ialah perkataan eligible tu. Kalau status anda masih ada perkataan ni, itu berita yang sangat baik. Maksudnya, nama anda masih ada dalam pangkalan data sebagai penerima yang sah. Sistem kerajaan masih iktiraf yang anda ni memang layak terima duit tu. Peruntukan untuk anda memang dah ada, cuma dia tersangkut sikit je nak masuk ke dalam poket digital anda tu. Jadi, tolong jangan panik. Transaksi gagal tu bukan bermaksud kelayakan anda ditarik balik. Bukan macam tu. Ia cuma bermaksud proses penghantaran duit tu gagal waktu sistem cuba masukkan duit ke akaun anda. Okey, kalau masih layak, kenapa duit tak masuk? Berdasarkan maklumat terkini, punca paling utama selalunya berkait rapat dengan isu akaun SP Global anda sendiri. Ada 4 senario yang biasa berlaku. Pertama, akaun anda tu dah lama tak aktif. Kedua, akaun mungkin kena beku sementara atas sebab keselamatan. Ketiga, proses pengesahan identiti atau eKYC tu belum lengkap. Mungkin sistem minta anda muat naik gambar kad pengenalan dan ambil gambar swafoto tapi anda belum buat. Ataupun keempat, memang ada masalah teknikal umum dari pihak aplikasi masa duit tu cuba dimasukkan. Punca seterusnya ni sangat penting tapi ramai yang terlepas pandang. Isu had dompet digital atau wallet limit. Setiap tahap akaun ada had simpanan maksimum dia. Kalau baki semasa e-wallet anda dah nak penuh dan duit SKAS cuba nak masuk, dia akan lebih daripada had yang dibenarkan tu. Bila benda ni jadi, sistem secara automatik akan batalkan transaksi tu dan letak status fail. Jadi, anda kena pastikan ada ruang yang cukup dalam e-wallet tu untuk terima duit bantuan ni. Seterusnya, isu akaun bertinden. Undang-undang kewangan biasanya tetapkan satu nombor kad pengenalan MyCard. Hanya boleh daftar untuk satu akaun digital sahaja. Tapi kadang-kadang, ada pengguna yang cuba tolong daftarkan nombor MyCard yang sama untuk beberapa nombor telefon ahli keluarga yang lain. Bila sistem kesan je ada pertindihan data MyCard ni, ia akan automatik sekat pembayaran tersebut. Dan punca yang keempat ni, memang ramai tak perasan langsung. Sistem SKAS ni sebenarnya banyak semak silang data dengan rekod kerajaan pusat, terutamanya data sumbangan tunai rahmah atau STR. Katakanlah baru-baru ni anda ada buat pertukaran status dalam profil STR, contohnya dari bujang ke berkahwin, kemaskini gaji bulanan atau tambah bilangan tanggungan. Sistem SKAS akan kesan perubahan ni dan pembayaran fasa kedua mungkin akan dijeda atau ditahan sekejap sebab mereka nak buat pengesahan semula data baru anda. Okey, sekarang anda dah tahu apa kemungkinan puncanya. Jangan risau, ini bukan jalan mati. Ada 3 langkah mudah yang anda boleh buat. Langkah pertama, tangkap layar atau screenshot status anda tu. Simpan gambar ni baik-baik sebagai bukti. Langkah kedua, buka aplikasi SP Global anda untuk buat semakan. Dan langkah ketiga, kalau masih tak dapat, anda kena hubungi saluran rasmi. Jom, kita tengok langkah kedua ni lebih teliti. Masa anda buka aplikasi Aspek Global tu, semak benda-benda ni satu persatu. Pastikan akaun tu aktif dan anda boleh log masuk tanpa apa-apa masalah. Lepas tu, sahkan yang akaun anda tu berstatus authenticated atau dah disahkan sepenuhnya melalui proses profil eKYC tadi. Kemudian, tengok baki semasa. Adakah ia dah nak cecah tahap maksimum? Kalau ya, cuba pindahkan sikit duit tu ke akaun bank lain untuk bagi ruang. Buat semakan ni perlahan-lahan, okey? Bahagian kelima. Saluran rasmi untuk bantuan lanjut, mendapatkan bantuan teknikal. Kalau anda dah buat semua semakan tadi tapi transaksi masih lagi gagal, anda perlukan bantuan daripada pasukan teknikal. Sediakan pen dan kertas, saya akan bacakan nombor ni perlahan-lahan. Untuk pertanyaan pasal kelayakan SKAS, anda boleh hubungi Tali Khidmat Sarawak. Nombornya 082 555 999. Email ke 555-999-di-sarawak.gov.my. Kalau isu pasal aplikasi SP Global pula, anda boleh hubungi talian bebas tol mereka di 1-800-88-0000 ataupun WhatsApp sahaja ke 012-674-2360. Sebelum kita berpisah, ada satu peringatan yang sangat-sangat penting.
Tolong jangan mudah percaya dengan berita yang tak sahih di media sosial. Waktu-waktu macam ni lah banyak mesej palsu yang mula tular kat grup-grup cembang macam WhatsApp, kononnya bantuan dah kena tarik atau suruh klik pautan itu ini untuk aktifkan akaun. Jangan klik apa-apa pautan yang pelik, jangan terus anggap bantuan dibatalkan selagi status utama masih menunjukkan anda layak. Kalau ada sebarang keraguan, tolong rujuk maklumat daripada saluran rasmi sahaja. Kami tahu ramai keluarga di luar sana yang memang sangat bergantung pada bantuan SKAS ni untuk beli barang dapur dan keperluan asas keluarga. Kalau kelewatan sistem ni menjejaskan perbelanjaan harian keluarga anda dan anda perlukan bantuan asas dengan kadar segera, anda boleh rujuk inisiatif Bantuan Sekeluarga Care untuk maklumat program sokongan terkini. Tapi ingat ya, pihak sekeluarga tidak pernah melantik mana-mana ejen dan kami tidak akan mengenakan apa-apa bayaran pun. Jadi sentiasa berhati-hati dengan skamer. Okey, sekarang kami nak dengar cerita anda pula. Adakah anda pun tengah pening kepala sebab masalah yang sama? Status tulis eligible tapi transaksi merah tulis fail. Kongsikan pengalaman atau mungkin cara yang anda dah cuba dan berjaya selesaikan masalah ni dekat ruangan komen. Ia bukan saja bantu kita faham situasi sebenar, tapi boleh juga tolong rakan-rakan dari Sarawak yang lain supaya mereka pun lebih tenang. Tarik nafas, ikut je langkah yang kita bincangkan tadi dan pastikan sentiasa rujuk saluran yang rasmi. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan sesi penerangan ini. Kami doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan.